Haus. Apa hal pun, jom kita pergi cari air. Survival. Kita cari air dekat batang pokok pisang. Nak ambil air batang pisang, kita buat dua cara lah. Yang mana air banyak. Kita guna cucuk, guna buluh ni. Ataupun kita guna kita potong batang pokok pisang tu, kita korek lubang, kita tadah. Bukan tadah, maknanya kita jadi batang pisang tu penadah, biar air tu naik ke atas. Kita buat tajamkan. Itu kita tunggulah 3-4 jam macam tu. Baru kita tengok hasil dia yang mana banyak. Kita cucuk ke ataupun kita potong batang pisang tu. Dekat air batang pisang ni kita kena tengok potong dari bawah tu sampai dalam paras 3 kaki macam tu. Kalau terlampau tinggi nanti susah kita nak buat lubang kan untuk ambil air nanti. Kita potong belah bawah je lah. Lepas tu kita buat lubang lah. Buat macam mangkuk tu. Okay, kita dah buat lubang dah tu. Kita tunggu 3-4 jam. Nanti baru kita tengok balik. Tutup. Assalamualaikum. Semalam kita dah buat dah untuk cari air. Tapi tunggu 3-4 jam tak keluar-keluar. Ini pagi ni baru kita tengok. Apa yang kita buat semalam. Kemana survival mencari air. Semalam tunggu dekat 4-5 jam. Tapi air dia sikit lah. Tak apalah, kita pagi ni kita try. Yang dalam botol ni tak ada langsung. Apa pun tak ada. Ini ada. Dalam ada ni. Dia macam air biasa je. Ini salah satu daripada ikhtiar kita untuk mencari air. Lain kali kita buat ikhtiar cara lain lagi, kita carilah survival lah. Okey, assalamualaikum, salam Poras.